Terus anda akan buat LT17 topik seterusnya, iaitu line tracer normal, button delay dan juga forever do. Setelah anda buatkan sambungan kabel dan juga setiap pada motor dan juga COM, anda boleh wujudkan semula blok LT15A. Apabila anda telah buat program untuk LT15A, jadi platform sekarang ini adalah blok untuk LT15A. Anda boleh sambung untuk meletakkan blok rush pada bawah rush button 1, iaitu blok delay. Ini sekarang kita nak wujudkan tempoh masa sebelum robot mula bergerak. Anda pergi pada bahagian tu, anda boleh ambil pada bahagian delay, letakkan di pada bahagian tu rush button 1. Untuk nilai ni anda boleh menggunakan nilai suara antara 300 sehingga 1000 milisecond. Seterusnya, anda boleh ambil pada bahagian tu, anda boleh ambil blok forever do, letakkan di bawah delay. Ini bertujuan untuk membuatkan proses forever do akan berlaku selepasnya tamat delay 1000 milisecond. Seterusnya anda pergi pada bahagian make up rush pada robot ni. Anda mengambil rush line follow normal, letakkan di dalam forever do. Apabila anda telah selesai buat program tersebut, anda boleh upload program ke dalam robot rush anda. Antara hasil yang akan anda perolehi ialah apabila anda selesai kalibrasi secara manual, anda akan tekan button 1 untuk menggunakan pergerakan robot. Dalam masa tempoh delay 1000 milisecond, ia akan memberikan masa untuk anda melepaskan jari apabila anda menekan button tersebut. Sini anda boleh lihat pada video robot.